Okey. Kita duduk serumah dengan mak mertua mak suami kita, dan suami menunjukkan lebih sangat dengan mak dia pada semua benda. Dengar baik-baik, ini masalah suami. Seorang suami, dia tak boleh letakkan isterinya di sebuah rumah yang di rumah itu isterinya rasa tak senang. Tak boleh. Nafkah yang wajib 3. Nombor 1, makan minum. Nombor 2, pakaian. Nombor 3, rumah. Rumah ini syaratnya mestilah di rumah itu, kalau isteri duduk senang hati. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati isteri, suami itu wajib mencari rumah yang lain. Jangan main-main. Nampak? Itu hukum nafkah. Ramai suami tak tahu. Nak contoh, kalau di rumah itu ada kakak suami, kakak suami ni musuh isteri dia, selalu berbalah, maka berdosa suami bawa isteri tinggal di rumah itu, kerana dalam rumah itu ada musuh isteri dia. Ini ramai orang tak belajar agama. Nampak? Dia ikut suka hati dia. Dia kira bila dia suami, mu kena ikut aku. Salah. Bukan semua benda mu bos. Ada benda yang kita sama adil, ada benda orang perempuan kena lebih. Nampak? Jadi kalau kita nak lebihkan juga mak kita, boleh. 2 syarat. Yang pertama, tidak boleh kita abaikan nafkah isteri, semua sudah terjaga. Yang kedua, tidak boleh kita tunjukkan di depan isteri kita. Jelas lagi. Mana kalau contoh suami nak abang suami ada abang suami ni bermusuh dengan isteri. Okey, faham lagi contoh berkelahi. Suami ni jangan dah bawa abang ni dalam keadaan isteri dia tidak suka dan ada di rumah. Maknanya cubalah berjumpa dengan abang ni di luar rumah, dan isteri tak boleh larang. Kerana apa? Kerana bila diajak datang di rumah, sakit hati isteri. Faham lagi? Dan dia tak boleh putus silaturahim kerana abang dia datang ke rumah, sakit hati bini. Faham? Maka kena ikhtiarkan nak sambung hubungan dengan abang ini di tempat lain. Begitu hukum dia. Nak kena jaga sungguh hati pasangan, tapi pada perkara yang benar lah, jangan perkara yang tak betul. Nampak? Nak jaganya hati bini ni sampai kita buang habis cara tu tak salah lah. Okey. Jadi kalau kamu sayang mak nak bagi duit, jangan sampai isteri tahu. Jangan depan isteri. Isteri nak jumpa dengan kakak isteri, kakak ipar suami, suami benci kepada kakak ipar tu, sakit hati, boleh jumpa, jangan di hadapan suami. Faham lagi? Jadi dalam kes ini suami kena betulkan balik. Awak nak lebihkan sayang kerana hati awak ada untuk lebih pada ibu, boleh je. Jangan abaikan nafkah isteri, kasih sayang pada jangan abai, dan jangan tunjukkan benda itu di depan isterinya. Wallahu a'lam.